makan Shirutto. Apa sebenarnya Shirutto dan bagaimana dia berfungsi, okey? Sebenarnya cerita-Shirutto ni bermula pada tahun 2011 ya. 3 orang saintis, iaitu dia panggil Bruce Butler, Jules Hoffman dan juga Ralph Steinman ya. 3 orang saintis ni menang Nobel Prize kerana apa? Kajian yang menunjukkan satu bahan yang dipanggil IPPA1, okey, yang sangat penting yang digunakan untuk improve kita punya immune system dengan cara mengaktifkan makrofaj. Itu 3 orang dah menang Nobel Prize. Dan yang hebatnya saintis Jepun ni, nama dia Profesor Soma dan anak murid dia Profesor Inagawa. Okay, saya jumpa 2 orang ni ketika training Shirutto dulu dekat Hotel Dos. Apa yang hebatnya orang Jepun ni pula, mereka menemui satu kaedah bagaimana nak menghasilkan IPPA1 ini melalui pemakanan. Itulah Shirutto. Okey, Shirutto ni sebenarnya maksud dia perisai, okey. Tapi apa bahan yang utama dalam Shirutto ni adalah dari segi medikal ni dia panggil IPPA1 yang fungsi utama dia untuk mengaktifkan kita punya makrofaj dalam kita punya sistem imun yang ada fungsinya ada 4 yang penting. Okey. Yang pertama fungsi dia adalah untuk kita punya frontliner yang utamalah untuk melindungi badan kita. Macam mana dia melindungi badan kita? Makrofaj ni sebenarnya kalau cakap kampung dia macam jagalah kan, macam jaga dekat sekolah. Kalau jaga ni sihat, aktif, okey, apa siapa saja yang tak sepatutnya berada di sekolah dikenal, dia akan tangkap lah. Tapi kalau jaga dia mengantuk, ada situ tapi dia pun tak nampak mengantuk, letih, siapa-siapa masuk pun boleh, dia tak tahu ya. So macam tu jugalah makrofaj ni kalau dia aktif, maka segala patogen, bakteria, virus yang cuba nak masuk ya ke dalam melalui sama ada makanan ataupun kita sedut ataupun kita sentuh, makrofaj yang aktif akan halang, akan stopkan. Maknanya dia akan dengan tim dia, dengan T cell, B cell akan attack untuk hapuskan musuh utama badan kita, virus, patogen dan sebagainya. Itu fungsi pertama, iaitu makrofaj. Yang kedua, fungsi dia untuk kita selalu dengar bila kita kata imun je, kita nak make sure boost kita punya imun, boost kita punya imun. Sebenarnya imun kita ni yang penting adalah untuk kita regulate, kita nak balance ya. Kita tak nak imun kita ni overreaction ataupun underreaction. Overreaction ni macam mana? Contohnya ya, kita punya makrofaj patutnya kita dah cukup dah, kita dah stop dah untuk kita bunuh misalnya musuh kan. Tapi kalau macam over sangat, askar baik pun nak tembak juga. Itu overreaction ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan overreaction ni termasuklah macam alergi yang banyak kita dengar, eczema, sinusitis, asthmatic yang berkaitan dengan SLE, yang berkaitan dengan autoimmune issues lah, arthritis rheumatoid, irritable bowel disease dan sebagainya. Ini disebabkan oleh overreaction. So dengan Shirutto dia boleh balancekan, ataupun underreaction pun tak boleh. Underreaction ni macam penyakit-penyakit seperti cancer, HIV, infection, bacteria, parasites, tuberculosis dan lain-lain. Okay? Bila kita ambil Shirutto ni, IPPA1 tu, bila fungsinya untuk balancekan kita punya imun supaya jangan over ataupun underreaction. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi Shirutto adalah untuk menyingkirkan sel-sel yang abnormal cells ataupun sel-sel yang due to aging, penuaan. Dia akan singkirkan, hapuskan daripada sistem ya. Dan yang keempat, yang paling penting lah saya rasa, Shirutto ni fungsi dia membaik pulih ataupun repair cells, especially kan kalau kita lepas operation dan sebagainya, sel-sel kita rosak akibat macam contoh due to penyakit-penyakit kencing manis dan sebagainya ya, cancer sebagainya. So when we take Shirutto, dia akan bantu untuk repair kita punya sel. So rugi ya kalau kita tak ambil Shirutto